Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Ulia Humaira dan rakan setugas saya, Khadijah. dalam Buletin TV SKKLA. Wadah informasi anda. #Syadna Kreatif dan Informatif. Hari ini kami bawakan liputan khas majlis sambutan dari pelancaran Iyad Ramadan 2026 yang berlangsung pada 13 Februari 2026 bersamaan 147 Hijrah bertempat di Dewan Seri Perdana SK Kompleks KLIA. Ya Allah, bantulah kami dalam menjalankan hamdan wa fi'amahu wa yukafi'u mazidah. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu. Majlis dirasmikan oleh Puan Guru Besar Puan Roslina binti Bawah. Jadi program hari ini menandakan tidak lama lagi kita akan Sekarang mari kita saksikan jimik pelancaran dan seterusnya tayangan montaj sempena Iyad Ramadan. It wouldn't be complete without a student performance. Let us now enjoy a poem recitation and a special nasyid performance by our talented students. Sepanjang Ramadan nanti, pelbagai aktiviti menarik telah disediakan tau. Antaranya pertandingan mewarna, kuis Ramadan, tulisan jawi cantik dan melukis poster, komik Ramadan, seni warisanku, kad raya dan buletin Ramadan. Bagi aktiviti kerana pula, murid dan guru akan menyertai tadarus Al-Quran, tazkirah Ramadan dan majlis khatam Al-Quran. And the most eagerly anticipated events of all, competitions such as Mu'alim Muda, Solo Nasyid, Hafazan and Quran Recitation. Murid-murid sesi petang juga akan menyambut majlis pelancaran Iyad Ramadan bersama kru setugas untuk liputan sesi petang. Terima kasih Ulia dan Khadijah. Assalamualaikum semua. Saya Uzama Bahira dan rakan setugas saya, Jelita, pengacara anda pada hari ini. Majlis pelancaran Iyad Ramadan turut disambut oleh guru dan murid sesi petang. Majlis diadakan di Dewan Sekolah dan dirasmikan oleh Puan Romani Muhammad Taha, guru penolong kanan petang. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Antara acara yang dijalankan ialah bacaan surah Al-Quran, jimik dan montaj, pelajaran dan deklamasi saja oleh Dia Zafira. Jom kita saksikan bersama. bulan pertama dalam Islam apa? Muharram, Safar. Penundaan puasa bagi umat Islam adalah pada hari Khamis bersamaan 1 Ramadan 1447.
Kawan-kawan, kita juga ada macam-macam pertandingan sempena program Iya Bulanan. Ada pertandingan mewarna, membuat sampul raya, membuat pelita raya, tulisan jawi cantik dan kuis Ramadan. Wah, banyaknya pertandingan. Jangan lupa kawan-kawan sertai segala pertandingan. Mana tahu anda adalah pemenangnya. Kami kru TV SKK KLIA Sesi Petang ingin mengambil kesempatan untuk mengucap salam Ramadan Karim kepada anda semua. Sekian sahaja liputan untuk sesi petang. Kembali kepada Ulia dan Khadijah. Bye. Semoga program yang telah dirancang sepanjang bulan Ramadan ini dapat memberi manfaat kepada semua murid dan guru serta meningkatkan lagi keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam diri kita. Let us all make this Ramadan a meaningful opportunity to improve ourselves, increase our good deeds, and cultivate patience, discipline, and mutual support among one another. Kami ingin mengucapkan Ramadan Karim kepada semua warga SKKLIA. Semoga kita dapat keberkatan dalam bulan Ramadan ini. Last but not least, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, TV SKK KLIA Official, to show your love and support to us. Happy Ramadan Karim! Bye! رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أوضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. Ramadan Karim. أهلا وسهلا يا رمضان. Bulan keberkatan, terimalah amal dan pengorbanan. Ampunkan dosa yang